Sekarang kita nak buat proses untuk cucuk udang. Cucuk udang Mami sekarang ada tepung, garam, ajinomoto, toge, kucai. Lepas tu ayam tapis lah. Lepas tu kita goreng je lah macam biasa. Dia punya bancuhan dia pun, dia tak lembek dan tak keras. Tak ada ramuan apa-apa. Lepas tu udang blend. Mami tak buat udang sekok-sekok. Sebab kami buat cucuk udang panjang. Jadi udang tak boleh buat sekok-sekok. Kalau buat sekok-sekok, dia nak letak, nak duduk macam mana dekat tepung tu kan. Sebab cucuk udang kami besar ni je. Kalau udang tu besar macam mana? Mami blend udang tu bubur dalam tepung. Udang ni lah, udang sayur lah. Udang putih tu lah. Kami sini panggil udang sayur. Teknik ni sendiri. Dia rasa selesa macam ni. Dia kata tangan duduk belakang satu. Lepas tu senduk di sini. Dia selesa. Kalau kita buat macam ni, dia takkan jadi. Dia tak akan jadi macam kita mau. Yang kita jual tu kan panjang-panjang tu kan. Dia memang selesa dia macam ni lah. Kira ni je lah. Minyak pun dia tak boleh panas sangat tau. Minyak dia kena sederhana api je. Dah kita tahu semua penuh ni, baru kita pederah api dia.